Perjalanan kali ini aku akan bawa motor Forza 250 pergi tengok gajah. Perjalanan dimulakan dengan checkpoint pertama. Isilah perut dulu sebelum jalan jauh. Jumpa kedai ni sebelum Pasir Besar. Aku makan ikan parang asam pedas, kuah dia pekat. Memang sedap lah. So aku pilihkan yang tak ada duri ni untuk teman kita lah tu. Dan sekarang aku dah teruskan perjalanan sampai ke Tasik Bera. Ada lagi beberapa jam. So jom let's go lagi. Sampailah Temerloh. Tak lengah-lengah masa, aku teruslah ke Kuala Gandar. Memandangkan jam dah hampir pukul 3. Aku terus supaya aku dapat tengok gajah punya aktiviti dan persembahan. Sampai-sampai gajah pun dah siap persembahan. So jangan lupa register kat kaunter pendaftaran ni. Dia tak ada kenakan cas apa-apa pun. So boleh terus masuk ke dalam ni, nanti akan ada laluan. So aku akan cepat-cepat supaya sempat sampai tempat gajah tu. Gajah tu pun dah selesai dia punya persembahan. Orang ramai juga yang dah balik. Dan aku stay jugalah tengok gajah. Sebab gajah tu masih ada masa lagi stay kat situ. Aku tengok dan sempatlah beramah mesra dengan gajah-gajah ni. Masa ni dah habis dah waktu dia nak balik. Ada 4 ekor gajah ni yang ada nama-nama tersendiri dan ada penjaga dia. Aku tak sempat nak interview apa-apa dah. So aku pilih untuk pergi ke pedok gajah. Pedok gajah ni ada anak-anak gajah yang umur 8 tahun dan yang kudung, dan yang ni aku pun tak tahu nama dia siapa. Dia suka makan kacang sebab pisang dengan tebu dia tak nak makan. Tak tahulah dia tak nak makan ke dia dah jemu. Yang dia nak makan kacang ni. Kacang ni ada jual je kat tepi tu. So kalau datang Kuala Gandar ni boleh beli kacang tu bagi kat dia. Dia lebih suka kacang daripada tebu dengan pisang. So anak gajah ni dia lebih suka makan macam tu. Yang ni yang kaki dia tak ada tu sebelah. Tengok kaki sebelah kanan tu kudung. Tapi dia masih sihat, masih minta makan. Tengok, suka dia makan. Inilah pedok gajah, tempat gajah. Ni perjalanan aku nak pergi tengok apa? Bukan tengok ni, tengok yang dekat depan tu. Tengok dia orang mandikan gajah. Dia orang bergambar dengan gajah ni kat dalam sungai. Gajah ni mandi, dia gosok. Nanti dia simbah dengan air. Kat sinilah dia orang dapat rakam gambar, ambil gambar yang cantik-cantik dengan gajah ni. Ni gajah ni lepas berak weh. Lepas tu dia bangun, dia duduk semula. Dan yang ni dia nak bergerak balik ke dia punya pedok. So sampai sini sajalah dia punya aktiviti dalam ni. Dah pukul 3.30 pun dah habis. Dekat pukul 4 kan dah habis aktiviti. Aku gerak balik. Aku sampai kat titik tengah Semenanjung Malaysia ni, kat Temerloh. So aku berjaya sampai. Aku tak tahu pun, kebetulan lalu aku berhenti. Dan sebelum balik aku singgah lah. Dah lapar dah petang kan. Sebelum Bera tu ada sebelah kiri. Dapatlah juga makan rasa tempoyak kat Temerloh ni. Dengan cekodok ni aku recommend. Cekodok ni sedap. Nama kedai ni Rezeki di Teluk. Dekat teluk sungai. Jadi belakang tu sungai. Cuma jauh sikit lah daripada sungai, tapi masih nampak sungai. Perjalanan balik ni sebelum sampai Bera ni, tembok Bera tu, aku tak turun ambil gambar. Ada pelangi kat depan tu. Daripada tadi ada pelangi. So inilah perjalanan aku kali ni. Nak lagi video, jom follow.